Pangkalan TLDM Kota Kinabalu, Sabah. 1. Sejarah ringkas. Pangkalan ini dibangunkan hasil keperluan TLDM untuk memperkukuh kehadiran maritim di Malaysia Timur. Ia dibuka secara rasmi pada 1 Mac 2006, menggantikan pangkalan lama di Teluk Sepanggar dan menjadi markas penting bagi wilayah Laut 2 TLDM. 2. Fakta utama. Lokasi, Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu, Sabah. Dibuka 2006. Markas Wilayah Laut 2, Mawila 2. Berfungsi sebagai pangkalan strategik untuk kawasan maritim timur. 3. Peranan utama. Menjadi pusat operasi pertahanan maritim di kawasan timur Sabah dan Laut Sulu. Menyokong operasi kawalan sempadan maritim. Pusat penempatan kapal selam dan kapal rondaan. Menyokong operasi Eskom dan Op Benting. 4. Kemudahan penting. Dermaga kapal selam dan kapal permukaan. Pusat latihan dan pentadbiran. Markas pasukan khas laut, Paskal, wilayah timur. Pusat sokongan logistik dan penyelenggaraan. Hangar pesawat dan helipad. 5. Unit penting berpangkalan. Skuadron kapal selam, Scorpion Class, KD Tunku Abdul Rahman, KD Tun Razak. Kapal peronda kelas Kedah dan kelas Keris. Pasukan khas laut, Paskal, Kompeni Sabah. Unit logistik, kejuruteraan dan penyelam. Elemen udara TLDM, helikopter Fenix dan Super Lynx. Pangkalan TLDM Kota Kinabalu merupakan barisan harapan pertahanan maritim Malaysia Timur yang amat penting bagi kawalan perairan strategik seperti Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.